Oh ya, saya betul. Mereka dah datang jumpa, bertanya khabar tentang sekian. Jadi saya melamar baliklah nak menjaga balik muzik dia orang, bentuk muzik dia. Bukan saya nak ganggu muzik dia, tidak. Ikut terpulang pada dia orang nak buat macam mana, tapi kita nak jaga macam bagi idea sikit lah, supaya mungkin mana tahu boleh jadi lagi bagus atau macam mana. Memang saya dah lamar dia. Saya rasa dah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan kot, kalau tak silap saya lah. Dia datang jumpa saya di rumah. Patut jumpa di studio, saya panggil datang, jom datang rumah. So adalah berbual beberapa perkara lain apa semua kan. Jadi saya tanyalah dia orang sekarang dengan siapa, dia orang free. Saya kalau duduk dengan saya balik nak tak? Dia orang nak. So dia kata dia okey. So tu yang saya nak memikirkan sekarang tentang Crystal, ke mana saya nak bawa dia orang lepas ni kan. Yang pertama sekali semestinya album dia orang tu album fresh yang baru, bukan lagu-lagu orang yang dinyanyikan balik. So fresh album, lagu-lagu yang fresh. Jadi insyaAllah tengok selesai semua kepadatan kerja ni, kita fokus untuk Crystal.